Ramai yang masih belum jelas macam mana nak beli emas di Public Gold. Sebelum tu, tuan-puan boleh save dulu untuk rujukan akan datang. Sebenarnya konsep nak beli emas di Public Gold ni sangatlah mudah. Semua penyimpan emas, beli emas mesti dapat emas. Dekat tangan saya ni adalah 50 gram emas gold bar berketujuan 999.9. Harganya sekarang lebih RM29,200. Cara untuk tuan-puan miliki aset emas ni ada dua pilihan. Yang pertama, tuan-puan boleh saja buat pembelian secara full payment ataupun bayaran penuh. Ataupun duit lebihan tuan-puan, duit yang tak digunakan dalam waktu yang terdekat, duit simpanan lagi 2-3 tahun, boleh terus alihkan kepada gold bar 50 gram emas. Yang kedua, bagi yang belum ada bajet yang mencukupi, boleh saja menabung emas ni gram emas demi gram emas melalui akaun emas di Public Gold, yang mana tuan-puan boleh buat simpanan dalam bentuk emas ni ikut bajet tuan-puan sendiri. Contohnya, boleh konsisten buat simpanan dalam bentuk emas ni 1 gram 1 bulan ataupun terpulang ikut bajet sendiri. Bila dah cukup gram emas kita dalam akaun emas di Public Gold, boleh arahkan saja sistem untuk keluarkan fizikal kad emas kita. Bila dah fizikal, tuan-puan boleh ambil saja emas tuan-puan tu di mana-mana saja cawangan berdekatan dengan tuan-puan ataupun di Jalan Tun Razak di Menara Public Gold. Jadi, untuk tuan-puan nak saya bantu tuan-puan mula buat simpanan emas di Public Gold, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat sesuatu, cek komen. Jangan lupa follow.